Kawan ni di belakang juga pula. Ni berjemaah. Jemaah sembahyang subuh. Sembahyang berjemaah, tak ada masalah. Sembahyang subuh kita berjemaah. Lepas tu selesai. Itu je lah. Sembahyang tak apa terbang. Tapi wajib sembahyang, meninggalkan solat haram hukum dia. Kita tak solat, sembahyang kan sembahyang subuh, tak solat, tak boleh. Haram dalam mazhab Hambali, tinggalkan solat, satu solat dengan sengaja keluar daripada Islam, gugur akidah. Mazhab kita tak gugur akidah lagi, mazhab kita fasik. Ini solat lah. Tak subuh solat. Anda tak tengok pendapat yang dia ada pendapat solat yang hormat waktu dalam mazhab Syafi'i. Solat yang hormat waktu ni solat yang tidak cukup syarat. Contohnya kita tak ada wudu. Air pergi tandah tak ada wudu. Nak tayamum tak ada tandah, tak ada tanah. Nak tayamum tak ada tanah. Nak air tak ada. Jadi kita kena solat. Jadi solat itulah dipanggil solat hormat waktu. Solat yang tidak cukup syarat. Wudu tu syarat. Jadi kita solat juga walau tak cukup syarat. Itu dipanggil solat hormat waktu. Solat kita tadi sah, tidak sah. Tapi kita tidak berdosa kerana tapi lepas pada ada air ni kita kena qada balik. Itu dipanggil solat hormat waktu. Ada pun solat atas kapal terbang. Kita dah buat semua syarat dah. Tertunai dah wudu ada dah, menghadap kiblat kita ada sekadar yang mampu. Kita tak perlu qada. Yang qada ni kalau kita solat atas kapal terbang kita tak ambil wudu, memang kena qada. Memang kena qada. Yang nak pegang itulah. Ada je pendapat yang kata kena qada sebagai solat hormat waktu. Hormat waktu ni kalau kita ya. Ustaz Azhar pun jawab macam tu lah. Tak perlu qada. Kita dah solat dah. Kita kira waktu kita tadi ya, kita dah tunggu tu waktu lain. Kita kan amat masa. Waktu solat ijtihad. Bila tak atas kapal terbang waktu solat ijtihad. Kalau nak kira waktu yang atas kapal terbang tak boleh juga sebab waktu kapal terbang ni contohnya waktu Mesir. Kita bukan duduk Mesir dah, kita jauh. Jadi ijtihad kita pandai-pandai kalau kita contohnya kita turun pukul 10. Bergerak sejam kapal terbang, 2 jam kapal terbang. Kita kira zuhur lah. Tak, ataupun kita nak selamat lagi 5 jam juga kita jamak takbir ke asar. Pandai-pandai kita lah. Itu dah sudah ijtihad. Subuh tengok matahari lah. Curah dia sikit ni, solatlah subuh. Ikut cuaca, kita kan ada cuaca tepi. Tengok buka sikit. Tengok cuaca. Maksudnya kita ijtihad. Tapi kalau kita tak yakin lagi jangan. Contohnya solat subuh, kita tak yakin lagi. Sahabat kita yakin dah, sahabat kita boleh solat, kita tak boleh solat lagi. Kita sehinggalah hatta kita sampai yakin. Kalau kita sampai yakin, kita kena solat. Itulah yakin. Nak berjemaah boleh tak masalah. Tapi yang dalam semua tu ijtihad ulama sekali. Tapi yang wajib menghadap kiblat adalah takbiratul ihram. Okey. Dua kepada soalan yang ada. Kiblat ijtihad. Kalau kita boleh tanya umpama gari, kita tanyalah. Kalau tanya pun kita tahu, kita ijtihad lah. Tapi ijtihad tu dia yang kena lah. Contohnya kita daripada Mesir, tentulah kiblat ke belakang. Jangan ijtihad ini yang ada lah. Kan kita kemari kan? Maksudnya kita nak sini ke belakang lah. Kita masuk kiblat. Kalau kita ijtihad ke depan ni memang ada lah. Tapi kalau kita daripada Malaysia mari ke Mesir, memang kiblat ke depan lah. Kita sudah begini je lah. Daripada Malaysia mari ke Mesir, memang kita menghadap kiblat. Kan kita datang tu harus kiblat. Ijtihad lah, semua ijtihad. Tak dapat kembang hukumnya ijtihad. Ada satu soalan ni kan? Apa hukum tertelangkah hak? Batal atau tidak puasa? Tertelangkah hak batal tidak? Tertelangkah hak batal ke tidak? Tidak batal. Tertelan tak batal. Dia tak batal lagi. Tersalah tak batal. Yang batal tersengaja. Tersengaja batal. Tersengaja telan batal. Terbatal, tertelan tak sengaja. Yang kohok ni yang ada dalam mulut tu. Ada kohok yang ditekuk ni, kita telan, kita tak batal. Kita rasa macam ada kohok ditekuk kan. Tapi kita tidak
keluar di mulut dah. Yang ada atas lidah kita itu yang batal. Itu yang pendapat yang paling rajin kan. Dia bahas dah lepas pada halqum ni setara mana lah kohok yang perlu ada. Maksudnya yang mudahnya kohok yang ada dalam mulut tu. Kita dah khaid dah keluar tapi kita nak ludah dah. Tiba-tiba kita nak on the way nak pergi ke pintu tu tertelan. Maka tertelan itu tidak batal. Yang batal sengaja telan. Telan lah. Nampak kan? Apa tunggu. Telan. Maka contohnya dalam solat tiba-tiba terbatuk. Kita tengah solat, tiba-tiba terbatuk. Keluar kohok dalam mulut. Kita pun telan lah. Telan batal. Tak perlu telan, tak perlu letak dalam mulut. Ambil. Letak di baju lah. Udah dalam poket tu. Kalau wanita tak apalah, kotorkan kain solat dia pun, kain sembahyang pun. Juga. Tak boleh telan. Ataupun dia ada tisu buat. Kalau kita test sikit rasa, kalau kita test sikit rasa masakan supaya masakan sedap, boleh tak? Dia rasa makanan, boleh tak? Makruh lah. Kita rasa makanan itu makruh. Tapi batal ada puasa, tak batal. Dia batal ni masuk ke dalam. Kalau ambil makanan, kita nak masuk dalam Ramadan, kita pun try sikit, lepas tu kita ludah dulu. Kita rasa di lidah, punya tak batal. Tapi makruh. Makruh bukan makruh puasa kita tu. Makruh perbuatan kita tu makruh. Bukan kata ambil satu sudu letak di lidah, makruh aku puasa hari ni. Tak. Bukan makruh kita puasa hari tu. Makruh perbuatan kita itu makruh. Makruh ni dekat-dekat dengan haram lah kan. Makruh. Perbuatan kita tu makruh. Kan perbuatan kita ni ada sunnah, ada harus, ada makruh, ada haram, ada wajib. Jadi perbuatan kita ambil gerai tu dipanggil dapat makruh lah. Kalau yang kafarah laki bini tadi, aku bayar laki bini ke laki je? Suami saja. Suami saja. Suami saja. Lepas tu kalau mandi harus tak kata, tapi kalau berendam je? Berendam. Berendam kalau ikut saya boleh masuk tak air dalam bumbu? Boleh tak boleh? Kalau kita pergi mandi dekat kolam, air boleh masuk tak dalam bumbu ni? Kalau alih kata kalau bentuk boleh masuk. Jawabnya apa dia? Kalau air itu boleh masuk, batal lah. Tapi setahu saya tak boleh masuk air kalau kita masuk dalam air. Kalau masuk air masa kita mandi sejam pun betul. Kalau dah air itu boleh masuk ikut punggung, mandi sejam memang punggung lah. Tapi tak boleh masuk. Tapi sekadar janganlah kita boleh berlebih takut masuk. Masuk batal lah. Kalau kita setakat nak pergi ambil bola jatuh, kita nak mandi sekejap, nak terjun 2 minit, 5 minit, kita nak naik, pasangkan badan, tetap batal. Ataupun benda jatuh dalam kolam, kita pun nak pergi ambil, tak batal. Tak boleh ambil ni, apa batal? Yang macam kifarat tadi, suami sahaja yang kena. Dia kena puasa, kalau dah 29 hari puasa tak boleh, barulah dia boleh. Kifarat tadi berubah daripada puasa kepada bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Baru berubah. Tapi dia kena puasa dulu. Sehinggalah dia tak mampu puasa, baru berubah. Tak boleh dia terus nak ambil beri makan lah kepada fakir miskin 60 orang sikit je. Tak boleh. Dia kena puasa dulu. Kalau nak Ramadan, kita sikit pasal zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Satu-satu zakat dalam bulan Ramadan ialah zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib ya. Setiap orang kena bayar zakat fitrah. Kita macam mana zakat fitrah? Zakat fitrah ni waktu wajib dia ialah pada malam Syawal, 1 Syawal. Tak. Jangan bayar lagi takut mati, rugi. Takut mati awal. Kalau kita mati, contoh kita mati. Kalau seorang tu mati, dia mati 20 Ramadan. Wajib tak dia bayar zakat? Tak wajib. Kalau dia mati 20 Ramadan, tidak wajib dia bayar zakat fitrah. Sebab waktu wajib bayar zakat fitrah adalah 1 Syawal. Lepas tu kita bayar awal tu 10 Ramadan bayar dah zakat fitrah. Itu dipanggil takjil, kita cepat. Hukumnya boleh lah. Tapi kalau dia bayar dah 10 Ramadan dia bayar zakat fitrah. Tiba-tiba 20 Ramadan dia mati.
maka zakat fitrah tadi tidak dikira zakat lah, kira sedekah. Sebab dia belum masuk lagi waktu wajib. Waktu wajib ialah malam Syawal. Gitu juga seorang kanak-kanak, baby yang lahir malam 1 Syawal tu mana? Sebelum dia malam yang tak khutbah, pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, hari pagi raya tu dia lahir, maka dia wajib bayar zakat. Carilah siapa-siapa yang ada situ, ambillah 10 ringgit, RM10 bayar zakat sekarang ni. Kena bayar. Tapi kalau mati tak boleh lah. Bayar kat tu orang tu Allah alam, mungkin istihad sekarang. Tapi kalau kita kira kita ada ijab khabar lah, kena ada amir. Yang setakat ni kena ada amir. Hitung tu tak Allah alam tak tahu. Mungkin ada pandangan lah. Kena bayar. Zakat fitrah ni wajib tak? Jadi kalau takut rugi, jangan bayar lagi. Takut rugi rugi bayar awal, takut mati kena bayar. Tunggu malam Syawal tu bayar lah. Itulah zakat fitrah. Ada pun zakat-zakat lain tu, kan Nabi kata bulan Ramadan ini kita buat amalan sunat dapat pahala wajib. Nah, buat amalan wajib dapat berapa kali? 70 kan? Kali ganda. Jadi kebanyakan orang nak cari kelebihan tu, zakat-zakat lain pun tu dibayar bulan Ramadan. Kerana mengambil keberkatan tadi lah, diganda-gandakan amalan tu dah. Zakat niaga tapi dibayar bulan Ramadan. Tapi zakat yang wajib bulan Ramadan, zakat fitrah tu je. Tapi nak bayar zakat-zakat lain, itu yang terbaik. Cari bulan yang digandakan amalan tu. Zakat fitrah ni dia wajib keluar. Kalau mazhab Syafi'i, la budda wajib kena keluar dalam beras. Tak boleh keluar nilai. Tak boleh keluar nilai. Lepas kita bisa keluar nilai tu, kita ikut mazhab Malik. Malik dengan Hanafi yang kata boleh keluar beras. Ijtihad kita tak boleh membatalkan ijtihad orang lain. Saya kita kata dah, ijtihad la yubtalu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh membatalkan ijtihad. Kita kata zuhur dah, macam kita dalam hutan dah. Kita kata zuhur dah. Saya kita tak kata zuhur lagi, sahabat kita. Kita boleh solat dah, sahabat kita solat tak sah. Kalau tak apalah, kamu kata zuhur aku ikut semua, batal solat kawan kita. Kita tak. Sebab kita ijtihad. Ijtihad ni kita, dia akan ikut kita sebab kita ada betul. Tapi kalau kita boleh tanya orang pramugari, pramugara tu, boleh tanya kalau dia kata kita yakin dengan dia. Kalau kita ni tak semua. Dia tak semua dia tahu dia senyap. Oh, kalau sakit koma, dia koma 1 bulan masa bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan dia sempat niat untuk sebulan. Ni kira macam mana? Batal lah. Sebab pensan ni sepanjang hari pensan batal lah. Tak kira lah, dia tidak sah lah puasa dia tadi. Kalau yang sah ni, dia jaga dalam mana-mana waktu. Tiba-tiba dia jaga dalam waktu asar, maka sah lagi puasa dia. Tapi kalau dia pensan 3 hari, contoh ni, dia pensan 3 hari, dia jaga dalam waktu asar. Pada hari kedua dengan hari pertama tadi dia tak niat pun. Yang dia tempat niat kan, maka tidak sah juga. Masa hari yang sedar tu pun dia tak niat juga. Maka tidak sah juga lah puasa dia, semua tidak sah. Waktu berbuka, ijtihad lah ke? Waktu berbuka pun ijtihad. Kita tengok kita kan cakap bila gelap tu. Betul lah tu. Tapi kita datang kawan terbang lagi lah bodoh. Kan? Ini soalan dia macam soalan tadi tu. Kalau dia suci subuh tu tapi tak mandi lagi. Dia suci daripada haid tu subuh tapi sebelum subuh tapi dia tak mandi lagi. Adakah dia mandi tak? Lepas tu tak perlu kan? Maksud dia tak perlu mandi pun dia boleh bersahur. Lepas tu dia nak sembahyang subuh tu baru dia mandi. Dia tak pergi solat subuh tu baru dia mandi. Puasa dia sah.
flat kita petang, tapi beberapa jam sahaja sebelum waktu berbuka. Perlu ke kita berbuka untuk hari itu? Maksudnya macam ni. Memang perlu berbuka. Tak, maksudnya naik. Kalau kita kata ada 2 jam lagi, kita tengok macam kita ada 2 jam lagi, naik flight. Lepas pada 2 jam kita berbuka lah. Ikhtiar sendiri ya. Lepas tu waktu ni kena istihad lah. Kalau kita dah kata masuk dah, kawan kita tak masuk lagi, kita boleh makan depan kawan kita makan. Dia tak jangan. Malaysia cari. Jadi kan orang kerja dengan Malaysia je tu aja. Ini untuk negara tu. Kita sampai Malaysia, kita sampai negara tu ni ikut negara tu. Kalau orang Muslim tu masa tak boleh buka walaupun kita buka atas flight. Kita buka atas flight. Kita agak-agak lah, kita tahu dia sampai negara tu masa mana, waktu mana waktu bersahur. Kita atas flight tu, kita sampai waktu subuh, kita bersahur lah. Kita boleh tengok, kita bersahur lah. Dia kata perlu atau tidak untuk kita ganti puasa jika kita tertinggal 1 hari puasa semasa musafir ke negara yang sudah berpuasa, dan pada tahun itu ditetapkan 30 sahaja. Kiranya kita hanya puasa 29. Maksudnya macam tadi lah. Maksudnya kita 29 tapi 29 tak perlu qada. Sebab kalau kita dah 29 tak perlu qada. Yang perlu qada kalau kita tu 28. Sebab dalam Islam ni bulan ada 29 dan 30. Contohnya ialah kita sini tak puasa lagi. Malaysia puasa dah. Tak, kita balik Malaysia. Lepas tu Malaysia puasa 29 hari. Gitulah. Kita dah ambil dua. Maksudnya kalau kita puasa 29 tak perlu dah. Tapi kalau kita puasa 30, kalau kita puasa 28 kena potong hati. Ustaz, kalau tengah sahur, tengah makan, tengah kunyah satu azan. Tengah kunyah satu azan. Tambah azan. Macam mana? Selat, tambah lagi. Dia kita berhenti daripada makan ataupun kita mula makan tu bukan dikira azan sebenarnya tau. Dikira masuk waktu. Takdir kata kalau azan tu imam bila tersalah azan tu contohnya. Tapi kalau dia dikali ikut sebenarnya kita kena buang makanan dalam mulut tu. Sebab dia dah masuk waktu dah. Dah masuk waktu dah. Selalulah imam tu azan betul-betul masuk waktu. Cuma ya, kalau tengok ilmu falak ilmu falak, kita masuk waktu tu sebenarnya kalau kita berbuka tu dia telah lewatkan, dia telah cepatkan seminit. Cepatkan seminit dan berbuka tu dia telah awalkan, dia lambatkan seminit. Macam kita cerita pahit tadi. Macam kalau berbuka tu ada yang pernah ulama kata kalau tengah makan lagi tu boleh habiskan ataupun itulah sebab dia bukan besok. Tapi ditimbang bila kapur kita tu dia bukan azan besok. Seminit 2 minit dah dia baru azan. Jadi tak boleh kan? Maksudnya dia azan tu bukannya dia tunggu waktu masuk besok dia pun azan. Tidak. Maksudnya dia azan tu dalam keadaan dah berlalu dah seminit 2. Maka waktu khilaf seminit 2 tu dah berlalu. Maka tidak ada, maka tidak boleh. Ada orang mengajar dekat kampung dia kata kalau azan tu boleh telan lagi. Jawapan dia tu agak longgar. Agak longgar maksudnya agak bahaya lah. Bukan masalah diukur dengan azan tu. Yang ulama bahas ialah waktu falak tu. Waktu betul-betul masuk waktu tu. Kalau Ramadan, kalau berbuka dia lambatkan, kalau bersahur dia cepatkan. Jadi bila mana betul-betul masuk waktu tu boleh lagi tak makan? Boleh lagi dalam seminit. Maksudnya kita tengok jam kita betul-betul atas dalam saat kita betul-betul nombor 12. Tak. Bergerak dalam 10 minit untuk minum air tu boleh lagi. Itu maksudnya ikut jam kita. Tak. Dalam saat tu betul-betul nombor 12. Kira habis dah ni. Kan? Saat dah habis dah. Maksud untuk 10 saat tu boleh lagi kita makan. Sebab ilmu falaknya dia lambatkan dah. Maksudnya dia suruh masa masuk lagi. Tapi bukan diukur pada azan tu. Kalau diukur pada azan, kalau bila azan pukul 7 pagi, boleh makan lagi ya. Tidak. Pada azan.
Biasanya kalau kita kat Masrah ni, kalau imam-imam masjid biasanya dia pasang azan Cairo kan. Biasanya dia azan ni bila yang kat Cairo tu azan. So patutnya kita tak boleh buka lagi kat Masrah ni tak? Sebab kat Cairo dia azan lama dia baca Masrah. Kalau radio tu tak boleh azan, kena dengan bila tu azan tak boleh buka. Kan? Kalau kita dengar azan radio tu tak boleh. Bila tu dia azan ikut azan Cairo. Kat Cairo radio tu kan azan Cairo. Wallahu a'lam. Kita tak tahu macam mana masuk apa. Tapi kalau bila tu azan waktu mana dia ikut tu tak tahu. Tapi kalau dia ikut waktu lain tak boleh lah. Tapi kalau dia ikut waktu sini boleh buka. Wallahu a'lam. Cairo lagi lewat katanya ni, Cairo lagi lewat. Kalau Cairo lagi lewat betul lah. Boleh lah. Masalah yang sama hukum mandi kolam semasa tengah puasa. Mandi kolam ni kalau boleh tak payah lah. Sebab kalau mandi kolam ni bukan mandi macam mandi biasa ni. Kita mandi dengan nak main ni takutnya. Walaupun tak masuk banyak, masuk juga air sikit. Jadi batal lah. Macam kata Alif tergentuk. Jadi batal. Jadi kalau boleh tak payah. Tapi sekarang kita nak rendah badan, nak masuk spending tu tak jadi batal. Kita tahu air tak masuk. Konsep ilmu falak ni diguna untuk semua negara atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau yang belajar dengan Ustaz Tuan Syarifuddin, dia kata gitulah konsep ilmu falak ni, dia akan lewatkan seminit. Kat Malaysia memang macam tu. Kat Malaysia cerita di kat Mesir, wallahu a'lam. Adakah konsep ilmu falak ni diguna untuk semua negara? Wallahu a'lam. Dia ada belajar Ustaz Tuan Syarifuddin, dia kata ilmu falak ni macam tu lah. Lepas tu kalau wanita seminit lagi nak buka, tiba-tiba dah tarik, dia boleh lagi, dia tak boleh kotor lah. Dia tak perlu potong. Dia boleh kira boleh masuk lagi. Masuk dia kira puasa lagi. Sebab dia dalam waktu. Bukan dia kira azan, dia kira masuk waktu. Kalau azan tu bila azan lambat 5 minit, dia kira masuk waktu. Kalau ada seorang wanita dia niat sebulan, dia niat dah sebulan. Kita cerita tadi niat dah sebulan. Tiba-tiba tengah puasa tu dia uzur. Tengah puasa dia uzur. Lepas tu dia pun suci balik. Jadi dia perlu niat balik ke tidak, ataupun niat sebulan tadi, kira sebulan tadi. Kira sebulan. Tapi niat yang hari-hari itu wajib juga. Jadi kita cakap kalau tersalah, kalau terlupa kita dah boleh taklid dengan yang 30 tadi.